Okay, Assalamualaikum. Hari ni kita nak tunjuk step macam mana nak set up untuk affiliate. Set up affiliate supaya korang boleh jual produk tu and then affiliate lain boleh jual. Okay, sedikit penerangan. Dalam Clickwork, untuk mudah faham, dia di antara web dengan web. Contoh ni web korang, web vendor dan ni web affiliate. Okay, so kalau traditional affiliate macam biasa kita buat, web korang buat affiliate and then affiliate dapat link macam biasa, dia boleh promote dan biasanya kita guna cookies. So biasanya dalam 14 hari atau 30 hari untuk dapat commission. Beza dengan Clickwork, kali ni kita buat supaya affiliate korang tu boleh dapat akses kepada semua tools yang Clickwork sediakan. Kita tahu limitation sebelum ni, kalau banyak projek affiliate gagal sebab dia just sekadar link. Kalau dia nak buat ads dekat Facebook ke mana-mana ke, dia sekadar boleh buat link klik. So kalau dengan Clickwork, dia boleh buat purchase conversion terus sebab setiap web dia akan ada tools yang kita sediakan, contohnya macam Metapixel, plugin, semua tu, dia akan ada semua. And then, dari segi payment, korang dah tak perlu settle sebab payment, once customer dah bayar, contoh payment complete, contoh customer korang dah bayar kepada affiliate tu, dia akan masuk wallet masing-masing, masuk wallet affiliate based on commission yang korang tetapkan, dan dia akan masuk wallet korang, wallet vendor yang balance tu. Lepas tu, sebelum ni kita ada transaction fees. Maksudnya setiap transaction akan ada satu transaction fees. Kalau dengan Clickwork sekarang, kalau korang pakai affiliate, korang boleh set sama ada korang yang tanggung transaction fees ataupun affiliate yang tanggung. Tapi kita still akan charge sekali saja. Tak ada double charge apa-apa. So benda ni semua korang boleh setting masa korang register vendor. Okay, so kita start dengan install plugin affiliate. Okay, first kali bila korang masuk web, katalah new web baru, so dia akan kosong macam ni. First apa yang korang nak buat ialah pergi pada plugin, korang install affiliate system. Once korang install, korang boleh pergi dekat sini untuk register. Okay, tapi first kita nak make sure dalam web kita tu ada produk. So apa kita boleh buat? Pergi dekat produk, kalau belum ada produk boleh tambah. Katalah kita tambah apa-apa nama produk, kita letak affiliate system test 1. Kita masukkan gambar apa-apa, boleh, korang boleh masukkan banyak gambar. Katalah kita letak harga 125 untuk produk ni. And then itu je setting yang wajib, boleh save. So kita dah ada satu produk, nama dia, harga kita jual RM125, status aktif, dan vendor tu my store, maksudnya kita punya sendiri. Okay, once dah ada produk, itu yang penting, kita masuk affiliate center balik untuk time kita register sebagai vendor. Okay, part ni kita dah selesai, kita boleh tanda dah. Sekarang kita nak register as vendor, supaya korang boleh allow another web untuk jual produk korang. Okay, boleh tukar logo vendor. Katalah masukkan logo ni, korang boleh letak logo apa-apa. Nama affiliate system 1. Boleh letak nama company korang. Yang ni boleh terangkan macam join affiliate ni untuk dapat commission tinggi. Support disediakan. Korang boleh tulis panjang juga, nanti dia akan keluar dekat public page korang. Okay, auto approve maksudnya siapa yang ada link yang untuk dia join tu, dia akan boleh terus start. Maksudnya dia tak payah tunggu korang approve. Kalau korang selective, boleh off ni, maksudnya once dia apply, dia kena tunggu approve untuk dia join system. Sebagai vendor, korang boleh absorb transaction fees. Biasanya, kalau korang guna Clickwork, setiap transaction yang berjaya akan di-charge lebih kurang RM1.35 untuk transaction fee online. Kalau korang nak absorb, boleh absorb, dan affiliate tu tak akan di-charge apa-apa. Transaction fees dia kosong. So kalau korang nak affiliate korang tu yang akan di-charge fees-nya, korang boleh off setting ni. Okay, so untuk sekarang kita mudahkan, kita on dua-dua. So click next. Okay, dekat bahagian produk, kita nak import produk yang korang nak bagi affiliate lain jual. Walaupun korang ada 100 produk, korang boleh import 10 je ke ataupun 20 je ke, macam tu. Korang tak perlu import semua. Cara nak import, klik pada import produk. Select pada produk yang korang ada. Kalau korang ada 10 produk, dia akan keluar semua dekat sini. Klik complete. Lepas tu, dah select, korang boleh tekan next untuk set commission. Okay, commission kita boleh set dari segi percentage ataupun fix. Contoh, affiliate system harga produk kita jual RM125. When customer pays RM125, berapa affiliate akan dibayar? Katalah kita nak letak RM50. Fix, maksudnya setiap kali transaction produk ni terjual, dia akan dapat RM50. Ataupun korang nak buat percentage pun boleh, klik pada kat atas ni, klik percentage. So kalau 50%, RM62 dia dapat. So next time kalau korang akan tukar harga produk, dia akan berubah dekat sini. Macam tu. Contoh kalau korang naikkan harga jadi 200, so 50% akan jadi RM100. Tapi nak mudah, pakai fix je, RM50, so dia clear. Senang faham. Okay, kalau korang dah set benda ni, klik pada next. Korang boleh review sebelum publish. Commission type fix yang korang set tadi, auto approve. Fees apply to vendor, maksudnya korang yang akan absorb fees tu. So once dah siap, klik je publish. Okay, korang akan dapat masuk dalam ni, dashboard affiliate. So dalam affiliate ni, korang akan ada list affiliate yang join korang tu, apa nama web dia, apa nama dalam produk dia. Contoh, dalam ni, dalam produk, kalau korang next time nak ada tambah produk baru, nak import produk baru, boleh je import dekat sini.
Klik import. Kalau ada produk baru, dia akan keluar list kat sini. Katalah korang nak edit commission ni. Katalah 50 ni macam rendah sangat. Korang nak tukar kepada 60. Boleh je tukar, klik 60. Lepas tu save. So, dia akan bertukar kepada 60. Okay, dekat leaderboard, dia akan keluar list leaderboard lah. Macam berapa ramai yang join, siapa top 1, ranking macam mana, macam tu. Okay, clear Okay, sekarang kita dah selesai bab register dekat vendor. Okay, kita dah selesai, kita register vendor. Import produk pun kita dah set up tadi. Kita dah cover. Okay, sekarang public register affiliate. Apa dia? Maksudnya, korang boleh copy link ni dan bagi pada siapa-siapa yang untuk join korang tu. Bila dia dapat, kita buka incognito supaya korang nampak macam mana flow dia. Okay, link tu akan jadi macam ni. Dia akan keluar korang punya detail. So, status sebagai vendor aktif pada waktu bila, access. So, user boleh tengok kalau semua description yang korang set tadi akan keluar dekat sini. Dan produk dan commission akan keluar dekat sini. Okay, kalau dia klik join dan dia belum register ataupun dia tak ada account dengan Clickwork, dia kena register dekat sini. Ataupun dia boleh terus login je. So, pakai account sedia ada. And then kita sign in. Okay, once dah sign in, dia akan keluar list web yang korang ada. Kalau korang first time tak ada web, nanti korang boleh register terus dalam list ni. Tapi dia mudah je. Korang takkan keluar daripada page ni ke page lain. Dia simply once dalam ni je. Okay, katalah korang nak jadikan, kita pilih web ni. Kita pilih admin upgrade web kita orang buat sebagai demo untuk join affiliate system korang. So, klik pada web ni as a user ataupun as affiliate korang. Dia boleh klik pada sini untuk sign up kepada affiliate system ni. So, web ni akan connect dengan web ni sebagai affiliate. So, subscribe as affiliate. So, dia akan terus masuk dashboard dia. Dan dia boleh pergi dekat produk. Dia terus ada produk yang tadi. So, produk yang daripada korang punya web yang korang dah import kepada vendor. So, vendor, nama web korang. So, kalau dia nak edit pun tak boleh. Dia just boleh view je. This is vendor product. Dia boleh tengok je detail produk. So, dashboard dia semua akan keluar dekat sini. So, sales dia berapa, commission dia berapa, dia boleh filter by date. So, simple je. Kita akan tambah pada masa ke semasa. Once tadi korang dah nampak yang korang punya affiliate dah register, korang akan boleh nampak dia punya list akan masuk dalam ni. Nama web dia, berapa commission dia, berapa total sales dia semua. So, korang tak payah pening, dia boleh terus start menjual. Dia dapat akses pada produk korang, dia boleh guna landing page, dia boleh create page macam-macam. So, sekarang kita dah cover bab public register affiliate dan affiliate sign up. Sekarang kita nak bercakap pasal commission dan payment. Okay, yang ni kita dah cover, kita tandakan dah. Okay, sekarang kita nak cover pasal commission dan payment. Okay, kalau once korang punya web ataupun korang punya affiliate dah buat sales, dia akan masuk korang punya order juga. So, korang boleh tengok dekat bahagian order nanti. Kita tunjuk contoh yang dah siap. So, admin punya web. So, macam ni korang boleh tengok source sales tu daripada mana. Daripada affiliate ke ataupun daripada korang punya store sendiri. So, kalau korang tak ada buat affiliate apa-apa, dia just my store je lah. So, kalau sales tu datang daripada affiliate, dia akan keluar dekat sini. Contoh. Okay, once korang dah ada order, kat mana korang nak tengok payment korang dapat dia? Korang boleh tengok pada finance macam biasa. Biasanya, kat sini korang boleh tengok korang punya earning kalau korang buat order untuk payout semua. Kali ni, kalau korang ada affiliate, dia akan keluar pada butang affiliate sebelah sini. Korang klik je. Dia akan keluar berapa korang punya sales. Macam ni dia set fees, transaction fees sebab vendor absorb. So, okay, dah agak pening sikit sebab kita banyak web untuk kita nak tunjuk contoh. So, kita boleh tunjuk untuk yang web. So, contoh web yang affiliate korang, yang menjual tu, dia akan keluar dekat sini. So, commission dia yang dia dapat dan fees dia kosong. Okay, so dia agak pening sikit sistem ni. Tapi dia mudah je once click. Dia make sense. Dia akan bagi korang punya sistem untuk mudah nak grow. Lagi-lagi korang ada affiliate yang heavy dekat ad dengan teknologi yang ada sekarang. Pada pendapat saya, cookies dah sangat outdated. So, Clickwork bawa teknologi ni. Hopefully korang boleh, tu kalau ada apa-apa isu, boleh terus contact kita. Kita akan cuba support sebaik mungkin.